Hari ni aku nak share kat korang tempat makan dimsum halal yang korang tak perlu risau. Confirm halal. Dekat mana, Mira? Dekat Canton Bon Shah Alam, Sansuria Forum Mall. Jom kita. Ni outlet Shah Alam dia baru buka. So korang jangan risau. Canton Boy ni pun dah ada award winning halal dimsum. So korang lebih makan dimsum kat sini memang halal lah. Hai babe, jom join Xiao Long Bao Challenge sempena grand opening Canton Boy kat Shah Alam. Cara dia senang je. Korang kena makan Xiao Long Bao ni guna chopstick, cicah dengan vinegar dia, makan paling laju dan stop timer, tunjuk mulut korang dah kosong. Dah settle challenge, kita nak enjoy pula makan signature dish kat sini. Ha ni roasted chicken rice. Ayam dia betul-betul juicy. Makan dengan nasi ayam yang wangi ni memang ngam. Dimsum kat sini macam-macam ada. Semua handmade, segar setiap hari tau. Tengok ni ada crystal hairgao, scallop dumpling and shumai king. Rasa isi udang fresh tu memang tak boleh stop makan. Crispy prawn rice roll ni bukan cici fan biasa tau. Udang yang dibalut lapisan rangup kat dalam, kena dengan sos soya cilok ni memang padu. Yang ni lain macam beancurd roll with wasabi. Bila gigit tu kick wasabi dia naik tapi tak over. Yam croquette dia pun sedap. Rasa manis-manis savory dia tu. Yang ni antara favourite ramai kat sini, sate egg lava charcoal bao. Isi lava tu pekat, rasa dia ngam habis. BBQ chicken bao ni pun wajib try. Inti dia memang heaven. Manis, masin, perfect combination. Untuk yang suka makan kaki ayam, korang boleh try black pepper chicken feet dia. Sos lada hitam dia pekat, pedas-pedas manja je. And ni glutinous rice with chicken. Pulut dia lembut, ayam penuh, memang kenyang. Untuk dessert pula kita orang try Portuguese egg tart dia. Best sangat bila makan panas-panas. And signature cendol dia pun memang on top kat sini. Gula Melaka pekat likat. So korang tunggu apa lagi? Jom join Xiao Long Bao Challenge ni untuk tersenarai dalam rekod 5 yang paling laju. Korang boleh menang RM200 cash voucher and free dimsum sebulan tau. So jom kita.